Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hari tu kita tengok dia orang makan dah siap, komplit, comel. Ni hari ni saya mai nak ziarah tengok perkembangan asrama. Bersama dengan saya ni Bandin. Bandin ni kira orang tempatan kawasan sinilah. Ketua masyarakat sini. Ketua masyarakat sinilah no Bandin no. Ya. Tu pondok itu abang lah kat Bandin, tolonglah sikit pondok ni apa semua. Dia main tolong betul. Masya-Allah. Terima kasih banyak Bandin. Yang tu yang kita mampu tolong boh. Masya-Allah ni Bandin. Kita tolong kederat. Tu Kita tolong tak mampu keuangan, tak mampu ni. Kita tolong kederat kita. Kederat. Tuan-tuan tahu tak kederat tu apa? Tenaga. Tenaga. Oh, kederat ni tanya pula. Tulis pula bawah tu kederat tu benda apa? Ha, tenaga no Bandin no. Ya. Insya-Allah. Bandin, macam mana ni keadaan ni? Berapa peratus ni? Alhamdulillah buat setakat ni kita dah hampir 50% dah kita target nak buat tu. Okey. Dah hampir dekat 50%. Okey. Jadi apa yang barang yang ada ni kita manfaatkan semua untuk kita buat segera. Hak mana ni kita segerakan projek ni sampai siap. Ya. Dan saya rasa kita tunggu bilik dobi saja yang belum buat lagi. Dan juga bilik dobi tu kita apa tunggu tengok siap. atas tadi tu apa kelas. Kelas pun belum buat lagi lah. Kelas pun belum buat lagi. Ha. InsyaAllah kita akan siap fasa ni dulu. Lepas tu kita siapkan apa nama kelas tu. Pembesaran kelas lah. kelas tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Tengok. Tapi saya dipahamkan sebelum ni ada kontraktor. Ya. Tapi sebabkan kos, Yalah. Kita tengok apa nama yang sebelum ni costing dia tu agak tinggi, kadar upah dia pun tinggi. Jadi kita ambil inisiatif untuk kita buat gotong royong. tu Banyakkan lebih kepada gotong royong. gotong royong. Ni tuan-tuan ni. Mudir, ustaz sendiri pun dialah tolong masak. Dialah tolong banyak. tolong banyak kan. Tadi Ustaz Pak pun kira bancuh simen agak sekali. Bancuh. Bancuh simen semua kita buat. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan. Setakat mana kita mampu. Tu nampak. Jadi tuan-tuan dan puan, wakaf dan juga infak tuan-tuan dan puan tu tak simpan saja dalam akaun, diteruskan untuk pembinaan. Maka tak boleh guna kontraktor, pakat-pakat bancuh simen sama-sama. Banding macam banding abang tadilah. Tak mampu kewangan, kederat. Tu. Itu yang sangat mahal. Jadi yang tuan-tuan tengok ni, takkan nak tengok saja tuan-tuan dan puan. Marilah bersama, insya-Allah saya nak seru diri saya. Insya-Allah sama-sama kita bantu. Ada akaun number Ustaz? Ada. Ni, akaun number. Tengok. Tengok kat akaun number kat skrin ni. Ha. Akaun number, link ke QR ke apa ada, tak banyak sikit, tak sikit banyak kita bantu insya-Allah. Moga-moga matlamat nak siapkan asrama yang lebih selesa, pembesaran kelas akan lancar insya-Allah. Kita target tak lama kot Ustaz noh, insya-Allah. InsyaAllah. Nah, pakat-pakat tolong cepat noh. Okey benda noh, insya-Allah. InsyaAllah.